Okey, Isham. Bertemu lagi kita di Meredah Semua Lorong. Kita meredah semua lorong malam ni. Okey, salah satu lorong dia, berita terpanas pada malam ni baru je dalam sejam yang lepas. Oh. Tengku Zafrul telah meletakkan jawatan daripada Majlis Tertinggi UMNO dan memohon masuk PKR. Jadi Isham, apa analisa kau? Oh, tentang Tengku Zafrul nak masuk Parti Keadilan Rakyat ni, ini berita ni bukan satu berita baru. Ia telah dengar cerita ni tahun lepas lagi dah ada cerita ni. Desas-desus, Haji Desas by Desus bercerita tentang Zafrul ni. Pertama kerana dia dah 2 kali jadi senator, bertanding tak menang. Jadi dia pun merancang masa depan dia, ke mana arah dia. Dia seorang muda yang punya talent, malah nama dia tu sendiri, Tengku Zafrul ni dikatakan keluarga diraja, royalis. Jadi ini semua ini adalah plus, campur. Apabila dalam bahasa Muda ni, came from a good pedigree. Daripada satu yang belajar pula dari sekolah Malay College, belajar luar negara. Jadi satu talent, jadi saya tidak akan menyangkal atau terperanjat apabila dia meninggalkan United Malay National Organisation walaupun dia ahli majlis tertinggi dan beralih kepada Parti Keadilan Rakyat. Jadi ini satu yang saya kata, macam kita katalah meredah semua lorong. Tengku Zafrul ni juga sedang meredah semua lorong lah untuk memastikan ke mana masa depan dia lah. Jadi dia pun berfikir bahawasanya, kita tengok sekarang 3 hari dulu kawan kita Rafizi Ramli telah meletakkan jawatan, mengundur diri, kalah, dan ada lorong terbuka lah macam tu. Pandangan saya lah. Okey, tapi tindakan Tengku Zafrul ni bukankah akan menyebabkan berlakunya pergolakan? Satu di dalam UMNO, kemudian satu lagi di dalam PKR. Kemudian satu lagi, Syam, hubungan antara UMNO dan PKR yang sama-sama berada di dalam kerajaan Madani. Macam mana tu, Syam? Ini pergolakan ini untuk saya lah, dalam kata kaum Marxisnya, dia akan terus berlaku kontradiksi, challenging thesis, antitesis dan thesis dia. Jadi ini satu perkara yang biasa. Jadi sekiranya satu perkara yang baru, ada berlaku pertembungan misalnya, ada berlaku pertembungan di dalam PKR, ada berlaku pertembungan di dalam UMNO, akan berlaku sesuatu lah. Jadi kita menunggu dan melihat apa yang baru yang akan timbul. Jadi kita tak tahu apa yang timbul. Jadi daripada hemat saya, perkiraan ini saya begitu yakin sekali pastilah telah dibincangkan oleh Anwar Ibrahim dengan Zafrul. Kerana telah beberapa kali apabila Anwar Ibrahim melawat keluar negara, dibawanya Tengku Zafrul sama. Jadi sebagai walaupun Menteri Ekonomi ialah Anwar Ibrahim sendiri, tapi dia angkut juga Zafrul. Jadi ini adalah gambaran di dalam bahasa diplomatik dia. This is to show to the world that this person who's next to me is not just very ordinary, tapi somebody that I trust. Jadi ini telah lama berjalan dan Anwar memainkan politik semiotik ini, dan ini dilihat tak? Jadi yang kita dengar ni, desas-desus ini dan dengan pula semiotik ini, maka meyakinkan. Dan petang ini, seperti saudara cakap tu, dah ada surat secara rasmi dia akan meninggalkan United Malay National Organisation. Okey, ahlan wa sahlan, PKR terbuka. Apakah akan berlaku dalam PKR ini? PKR pula dalam keadaan kehilangan Rafizi Ramli, kehilangan Okey, ahlan wa sahlan. Tapi apakah mungkin tindakan Tengku Zafrul ni adalah untuk mempersiapkan dengan kekosongan yang sedia ada sekarang ni? Kekosongan itu berlaku, satu di Kementerian Ekonomi, kemudian satu lagi di Kementerian Alam Sekitar kalau tak silap. Betul. Nik Nazmi ya. Okey. Jadi adakah itu yang dipersiapkan ataupun apakah juga untuk mempersiapkan Tengku Zafrul ni untuk menggantikan Menteri Besar Selangor? Apakah itu ada kemungkinannya? Walaupun Menteri Besar Selangor ni tidak ada kekosongan hanya di 2 kementerian, tetapi kita tidak boleh juga menolak, Isham, kemungkinan yang akan berlaku kalau sekiranya Menteri Besar Selangor ditarik ke Persekutuan, maknanya ada kekosongan. Jadi adakah Zafrul dipersiapkan untuk
mengambil alih jawatan-jawatan tersebut. Okey, pada ketika ini Zafrul menteri apa? Dia juga berperanan. Jadi sama ada, jadi dia katakanlah bulan 12 ni, daripada apa dia telah kali kedua dia menjadi senator, jadi telah habislah apa dia, tarikh dia telah tamat. Telah jadi 2 kali, tidak lagi. Jadi harus bertanding untuk mendapat kerusi, untuk sama ada jadi menteri besar atau menjawat jawatan menteri. Dia tak boleh lagi jadi senator. Jadi ini yang berlaku. Jadi keadaan ni sekarang. Jadi keadaan sini, jadi ini pada hemat saya lah, ini adalah long termist, perhitungan jangka panjang. Perhitungan jangka panjang ini adalah perhitungan jangka panjang untuk PRU16, perhitungan jangka panjang untuk kestabilan PKR, perhitungan jangka panjang untuk mengembalikan keyakinan apa tau? Keyakinan golongan-golongan perniaga, para cukong ini. Kerana ketika ini kalau tengok hari itu apabila Donald Trump mengadakan tarif, siapa yang pergi ke Amerika Syarikat? Zafrul yang pergi ke Amerika Syarikat, cuba berbincang dengan pegawai-pegawai administrasi pentadbiran Trump. Walaupun bukan jumpa Trump, tapi walaupun jumpa pegawai-pegawai kecil, tapi sudah cukup untuk imej domestik dilihat bahawa ni Zafrul ini adalah dibaca dan juga dia dilihat sebagai sosok yang mengetahui hal ehwal perniagaan, hal ehwal ekonomi. Ini diperlukan oleh saudara Anwar Ibrahim. Oh, menarik ya. Maknanya persediaan untuk Zafrul ni sudah seperti dirancang lama. Maknanya ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PMX untuk membawa Zafrul ke lawatan-lawatan ke luar negara ni untuk memperkenalkan Zafrul sendiri. Jadi ini tidak dia berkait rapat juga dengan pemilihan PKR baru-baru ni. Okey. Macam mana? Adakah pemilihan PKR yang baru-baru ini juga adalah sesuatu yang dirancang? Kalau sekiranya Tengku Zafrul ni PMX membawa Tengku Zafrul ni sebelum daripada pemilihan PKR lagi. Jadi adakah ini merupakan suatu perancangan jangka panjang yang lama? Dia politik macam ni ya. Dia macam ni. Dalam politik ni, kamu dibawa artinya kamu somebody lah. Apabila kamu tidak dijemput, Isyamuddin Rais tidak dijemput kepada pesta tu, artinya tak ada lah, tak perlu lah. Macam tu. Jadi apabila dijemput atau tidak dijemput, daripada semiotik, daripada kajian imej dia is something. Jadi kita tengok delegasi tu, orang-orang diplomat ni akan membaca siapa delegasi tu. Contohnya ke melawat Putin di Moskow. Siapa pergi? Dang dung. Oh, ada apa? Ini memberi permaknaan. There is dalam bahasa diplomatik, ini memberi contohnya dalam bahasa diplomatik, kalau Presiden X melawat Malaysia ini disambut oleh Menteri Timbalan Perdana Menteri, itu artinya tidak important. Tapi kalau ataupun dia datang pada waktu malam, ini dalam bahasa diplomatiknya ada bahasa siapa menghantar dia, ada tidak jamuan makan dengan yang di-Pertuan Agong. Ini semua bahasa diplomatik. Sama ada lihat ama ada datang ke lapangan terbang tu, ada pemandai merah atau tidak, ada bunyi meriam atau tidak, ada askar atau, ini semua ni bahasa diplomatik. Jadi untuk saya ini semua perancangan. Ini jangka panjang, mesti ada dalam pemikiran Anwar Ibrahim bahawa dia mesti menyusun dan berfikir siapa. Dalam masa yang sama dia melihat juga saingan dari Rafizi. Kalau saingan Rafizi ini dalam parti, maka aku akan buat A, B, C, D. Jadi perlakuan. Jadi they are planning and counter planning. This is politics. This is the game of political game. Okey, menarik. Hisham ada menyebut tadi tentang Rafizi sebagai saingan kepada PMX. Okey. Tetapi tidakkah kita berbalik sebab kau tadi ada juga cakap tentang kestabilan PKR. Dan kestabilan PKR ni penting memandangkan PKR adalah tunjang kepada kerajaan madani. Jadi yang menjadi tunjang tu mesti kena kokoh. Kalau tunjang tidak kokoh, dia akan menggoncangkan kerajaan secara keseluruhannya. Okey. Tetapi pada masa yang sama, tindakan PMX Anwar Ibrahim membenarkan pertandingan antara Nurul Izzah, anak dia, dengan Rafizi. Bukankah itu sebenarnya bertingkah atau berlawanan di dalam usaha untuk menstabilkan PKR itu sendiri? Jadi di sini
aku cuba untuk memahami Syam, mungkin kau ada analisa yang lebih dalam, yang lebih halus lagi tentang apa motif yang menyebabkan perlu adanya pertandingan antara Nurul Izzah dan juga Rafizi. Bukankah pertandingan itu pada akhirnya akan membuatkan PKR bergolak, Parti Tunjang bergolak, sedangkan kita memerlukan suatu kerajaan yang stabil. Apa pandangan kau dalam hal ni, Syam? Ini macam ni tau. Okey. Pandangan orang luar, di luar ni, di luar parti ni, orang macam kau, macam aku yang tak pernah ada parti ni melihat, bodoh sangatlah Anwar ni, gaduh kan. Tak habis-habis gaduh. Dulu jatuhkan Tan Sri Khalid, lepas tu jatuhkan Azmin. Jatuh Azmin pecah. Jadi tapi ini pandangan orang luar. Jadi Anwar sendiri ada perhitungan. Mungkin sosok yang bernama Anwar Ibrahim ini, dia suka apabila terus ada pergaduhan, ada pertelingkahan, ada kontradiksi, maksa dan tesis dan antitesis itu berlaku, akan lahir satu tesis yang baru. Ini perhitungan. Kita tidak tahu, tapi dia merancang. Dia merancang bagaimana. Okey, dia melihat bahawasanya Rafizi ini hakikatnya dalam pemilihan dulu, apabila Rafizi bertanding bersama dilawan oleh Saifuddin Nasution, Saifuddin kalah. Dan di dalam itu jelas kelihatan bahawa saudara Rafizi Ramli ini memiliki sokongan-sokongan yang ampuh dan Anwar tidak memiliki sokongan ampuh. Jadi Anwar terpaksa berpaut ini di dalam parti. Jadi kerana itu apabila menang pilihan raya, lihat apa yang dilakukan oleh Anwar. Diberi satu kementerian yang tidak memiliki hampir. Ini tengok sejarah dia. Menteri Ekonomi ini wujud. Kenapa tahu? Siapa yang mewujudkannya? Mahathir Mohamad. Kenapa dia wujud? Ia wujud kerana ketika itu Lim Guan Eng menjadi Menteri Ekonomi. Jadi ada banyak tak puas Menteri Keuangan. Jadi ada yang tidak puas hati. Maka diwujudkan situ kerana nak dilantik Azmin Ali. Jadi ini is actually satu kementerian yang diwujudkan kerana tugas-tugas politik, bukan hanya untuk mengendalikan ekonomi negara. Itu dia baca. Jadi Anwar, seperti juga kita tengok macam bagaimana Anwar dan Zahid, mula-mulanya Anwar melantik siapa tahu? Ahmad Hassan menjadi Menteri Pertahanan. Ini very important ministry, Minister of Defence. Kemudian Zahid Anwar dilantik dia jadi Menteri Luar. Ini very non-important. Menteri Luar ni tak ada apa-apa. Kau nak jumpa apa? Saya jumpa Taksin semalam. Pakcik-pakcik. Siapa dia Taksin tu? Kata orang kampung. Orang Negeri Sembilan pun tak tahu. Dan tak tahu siapa Taksin ni, apa hal Taksin ni. Mana ada. Tapi kalau Menteri Pertanian misalnya, kalau ini menteri yang ada bersangkutan dengan rakyat. Kalau Menteri Pertahanan, wow. Nak beli helikopter, nak beli kapal terbang, nak beli peluru, semuanya bergantung pada. Jadi itulah, ini menunjukkan perancangan. Ada perancangan. They are deep thinking. Jadi kita tidak tahu. Okey, apa di belakang semua ini adalah Anwar hendak menjadikan diri dia sebagai sekali lagi menang pilihan raya. So dia ada penggal kedua. Malah dia telah berkata sendiri, berilah saya peluang. Dia telah beri sendiri. Dan kita tengok juga, contohnya tengok Chan Li Kang. Chan Li Kang ni pun pandai dia beralih. Chan Li Kang ni juga pergi ke Moskow dibawa oleh Anwar. Walaupun Chan Li Kang ini daripada tim Rafizi. Tapi Chan Li Kang cepat-cepat kata, saya juga akan berjuang untuk memastikan Anwar ini menang. Ini semua ini adalah politikal. Jadi dalam game ini, setiap kata-kata tu, setiap gerak-gerik itu dibaca dan diberi makna. Tapi makna di belakang ini ialah Anwar memastikan bahawa dia kokoh dan dia terus. Dan dia memiliki keyakinan. Orang yang betul-betul diyakini dan dipercayai. Aku pun percaya pada adik aku, abang aku lah aku percaya. Kalau aku tak ada anak, siapa aku percaya lagi? Jadi Anwar percaya dan yakin bahawa dia akan dipertahankan oleh Siti Nurul binti Haji Anwar. Itu pandangan saya lah. Okey, tapi Syam, bila kau cakap Anwar nak memastikan bahawa dia akan terus mendapat mandat daripada rakyat di dalam pilihan raya yang ke-16 nanti, tidakkah dengan mengetepikan Rafizi? Rafizi ni kita tahu
adalah panglima perang di dalam pilihan raya untuk PH sebelum ini. Betul. Beliau berjaya untuk membangunkan gelombang di dalam kempen-kempen beliau. Kita tak payah cakap tentang pilihan raya, itu sudah pun terbukti. Berjaya atau tidak itu satu perkara lain, kan? Tetapi dia berjaya menimbulkan gelombang. In fact, hakikatnya di dalam pemilihan PKR yang baru-baru ni, Syam, antara Damai dan Hiruk tu yang berjaya membina gelombang di kalangan khalayak kita ni sebenarnya adalah Hiruk yang dipimpin oleh Rafizi. Rafizi berjaya membangkitkan gelombang. Kalau sekiranya Anwar Ibrahim ataupun PMX kita ni memikirkan bahawasanya dia memerlukan mandat sekali lagi untuk penggal yang kedua, tidakkah dengan mengetepikan Rafizi itu sebenarnya memberikan risiko? Tindakan Anwar itu tidakkah membahayakan diri dia sendiri, membahayakan PKR, malah membahayakan juga PH sebagai suatu gabungan yang menerajui kerajaan Madani? Okey. Macam mana tu, Syam? Cuba tengok sekarang. Anwar melantik anak dia sebagai timbalan Presiden PKR. Heboh nepotisme. Dulu ini Anwar bin Ibrahim adalah KKN. Kroni melawan kroni, kronisme. Itu korupsi KKN ni korupsi, kolusi, kronisme, nepotisme. Ini dilawan. Ini dulu ni Indonesia masa tu ingat lagi. Jadi KKL. Jadi tapi dalam masa yang sama kita lihat semua janji-janji. Esok saya jadi Perdana Menteri, malam ini harga minyak turun. Saya ulang. Ini semua macam ni. Tapi tak ada. Dia langgar semua ini kerana perkiraan dia lain. Okey. Perkiraan dia hanya akan terus berkuasa. Dia juga sedar. Anwar bin Ibrahim sedar bahawa saudara katakan, you kata bahawa dia PKR ni tunjang. Tunjang ini harusnya tunjang di dalam negara seperti Malaysia ini. Tunjang parti politik ini ialah mesti wajib parti itu datang dari Melayu. Mesti kokoh kemelayuannya. Dan PKR ini tidak ada lompong Melayunya. Rafizi sendiri mengakui sokongan Melayu makin menurun. Betul. Dan ini hakikatnya. Dan ini membahayakan kedudukan. Okey, memang kekuatan PKR pada ketika ini dia berpegang pada DAP, Democratic Action Party. Ini hakikatnya. Dan ini dilihat, dibaca dan diyakini oleh pengundi-pengundi Melayu. Dalam masa yang sama ketika ini kesedaran Melayu sedang naik, meningkat sehari demi sehari. Dan ini dilihat, Anwar. Jadi saudara mesti tidak ada satu perkara dalam minggu ini berlaku. Orang boleh jadi tidak nampak. Pertama ialah apabila anak arwah Fadil Noor dilantik jadi mufti wilayah Persekutuan. Okey. Bekas Presiden PAS. Kemudian dilantik pula Nik Abdul sebagai penasihat di dalam SPRM. Lihat, orang tak baca apakah signifikan ini. Ini untuk saya, ini signifikan. Apakah Anwar ini sedang membuat satu jaringan untuk bersama-sama dengan PAS? Wow. Satu kemungkinan bahawa dia melakar satu suasana baru, bahawa jikalau dia ini PAS telah disediakan, come on, saya tak boleh kata saya nepotisme. Saya juga tengok anak Nik Aziz pun saya ambil, anak Ustaz Fadil. Nampak? Dia berlapik, tahu tak? Dan ini satu perancangan. Dan jika keadaan ini terbuka, dia dah bersedia, telah ada orang-orang PAS melihat, not bad lah, Anwar ni anak Nik Aziz pun dia ambil, anak Ustaz Fadil pun ambil, apa hal kita lah? Ini perancang dalam fikrah saya lah. Jadi apa kaitan dia dengan tindakan Anwar Ibrahim pada akhirnya mengabsahkan untuk Nurul Izzah melawan Rafizi? Adakah ini juga ada kena-mengena dengan perancangan mengambil tokoh-tokoh daripada PAS masuk di dalam institusi badan kerajaan? Dua anak ini adalah anak bekas PAS dan Nurul Izzah anak dan mereka ini anak-anak. Jadi apabila kata nepotisme ni dah it's no big problem, no big deal. The son of Nik Aziz Zuhir, the son of late Ustaz Fadil, they are all sons and daughters. So ini salah satu daripada cara melapik
tekanan dan serangan yang berlaku. Dan dalam masa yang sama juga Anwar memikirkan jangka panjang. Jikalau kelompongan sokongan Melayu ini, maka dia besar kemungkinan dia akan menjemput memang akan berlaku. Dan rasa saya DAP pun Kamsi-Kamsa dan apa parti itu Amanah pun Kamsi-Kamsa berfikir macam ni, kerana di mana lebih penting. Macam kata kawan-kawan saya, dia kata semuanya sekarang ni dah merasa tidak ada traffic jam, telah merasa ada kuasa, dah ada polis depan kereta. Jadi keselesaan tu dah ada, dan dan Anwar secara jelas dia mahu menyambung dan memenangi PRU16. Apa saja yang dilakukan sekarang adalah menjurus kepada itu. Perancangan ini memang secara dilihat, secara kasar ni memang kelam kabut lah, PKR, parti koyak rabak lah, parti macam-macam dipanggil. Tapi deep di dalam sanubari Anwar ini, dia ada perancangan. Perancangan ini yang hanya kita baca ni hanya bibit-bibit dia. Saya tidak tahu siapa di belakang Anwar Ibrahim ni, siapa penasihat-penasihat dia, tapi dia memikirkan bahawa, dan salah satu dia juga saya juga difahamkan daripada apa yang telah berlaku daripada Tan Sri Khalid, pada Azmin Ali, adalah dia suka, watak dia memang suka pergolakan. Dan kita lihat juga daripada Anwar Ibrahim ni, daripada zaman Abim dia sehingga sekarang ni, semua orang ini ditinggal. Ini watak dia. Ini watak Anwar bin Ibrahim. Jadi ini bagian, this is the national character lah. Ciri-ciri dan watak-watak dia. Dari kita lah. Jadi ini semua ni, dan dia juga tiap-tiap kali menjangkakan dia terlepas. Jangan lupa tau, 16 Jun ini ada kes. Ini juga saudara mesti fikir. Ini kes besar. Okey, menyambung tentang kes tu ya. Kes ni yang melibatkan tindakan sivil ya. Yang dilakukan oleh Yusof Router lah. Yusof Router terhadap PMX. Tapi pada masa yang sama PMX juga menuntut supaya dia diberikan kekebalan. Jadi adakah ini juga adalah sebahagian daripada percaturan politik yang lebih luas lagi? Okey, Anwar mesti berfikir bahawa pada 16 Jun dia akan ada untuk sibil. Jadi dia mesti dulu dia tahu dah tarikh-tarikh. Jadi dia minggu ini dia sengaja mengajukan, ini dirancang saja mengajukan dia beralih peguam dia, mengambil peguam baru supaya kes ini ditangguhkan. Okey. Ini yang dirancang, bukan dirancang. Jadi kes ini, dia nak kekebalan. Saya selalu dalam blog saya selalu tahu, kalau nak kebal orang Melayu ni kebal senang saja. Tangkap hantu, minta hantu tu muntah, jadi kebal jadi badang. Itu kebal. Jadi ini Anwar Ibrahim nak minta pada mahkamah. Saya tak tahulah, saya bukan pakar undang-undang, tapi daripada apa yang saya mendengar, membaca dan difahamkan, tidak ada Perdana Menteri atau tidak ada sesiapa pun, YMR pun, dia yang Tuan Agong, Raja, Sultan, tidak ada kekebalan dari segi undang-undang. Jadi kita sama. Tetapi Raja-Raja Melayu ini ada, jikalau dia disaman sivil, dia ada mahkamah khas. Ini disubuhkan oleh Mahathir Mohamad. Jadi ada. Jadi saya tidak tahulah, tapi tidak ada pula Perdana Menteri ni. Anwar mengatakan dia ini dilantik oleh Perdana Menteri, oleh Yang Pertuan Agong, justru dia ni mewakili Yang Pertuan Agong, justru itu hujah dia. Kita tak tahulah. Kita dengarlah apabila, kerana dia sekarang sedang akan pergi ke Mahkamah Tinggi untuk meminta supaya dia diberi apa yang dipanggilkan kekebalan itulah. Tapi saya tidak tahu daripada segi perundangan, kita tengok apa keputusan. Tapi keadaan ini, kes ini juga, saudara fikir, adalah kes yang menekan. Ini juga harus dilihat, memberi latar, semua ini harus dilihat latar belakang. Memang betul dilihat, ini konspirasi lagi nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Dulu Mahathir buat konspirasi, Daim buat konspirasi, Aziz Samsudin buat konspirasi, sekarang ada konspirasi lagi. Siapa pula? Jadi tapi kita lihat apa yang sebenarnya berlaku sekarang. Semua ini harus dibaca bahawa dalam konteks ini, inilah keadaan politik kita, keadaan politik di negara dunia ketiga. Okey, saya nak cakap politik dunia ketiga ini, kita ini masih lagi semi-feudal, semi-kolonial. Dan kerana itu justru Nurul Izzah bin Anwar Ibrahim,
nama dia, pedigree dia penting. Tunku Zaprul penting. Kerana ini negara feudal. Jadi Lim Kit Siang, anak dia Lim Guan Eng penting. Govind Singh, anak Kapal Singh penting. Ini hakikat. Dan kita lihat juga misalnya di Pakistan, Benazir Bhutto, anak Bhutto, Ali Bhutto. Begitu juga Indira Gandhi, Rajiv Gandhi. Begitu juga di Bangladesh, Hasanah, anak siapa? Anak kepada Mujibur Rahman. Jadi ini keadaan semi kolonial. Jadi tapi kita cakap China pun sama. Jangan lupa siapa ni, Xi Jinping ini, ayah dia juga tu kamcing dengan Mao Zedong tu. Walaupun Mao Zedong tangkap ayah dia, tapi dia juga adalah dipanggil Princeling. Dan jangan lupa juga Li Peng dulu tu adalah anak angkat kepada Zhou Enlai. Jadi semua ini dan kita lihat juga di Indonesia. Siapa dia, Prabowo? Anak di mana sekarang anak Jokowi. Begitu juga paling jelas ialah Thailand, Marcos Junior. Marcos Junior di Thailand juga. Jadi kita ini adalah negara semi feudal, semi kolonial, dan ini konteks semua ini. Jadi ini penting kita untuk faham ni bahawa pedigree, keturunan, asal usul ni penting. Jadi ini semua bergantung. Jadi bukan saya menyokong, tapi saya memberikan fakta. Saya ni Republican. Saya tak ada salah. Saya tak tahu. Saya orang asli, keturunan saya Sakai, saya berduaan dia. Tak ada apa-apa. Tapi saya tahu ini dia. Semi-feudal, semi-kolonial. Okey, Syam, aku nak bawa balik kepada analisis engkau, bacaan kau lah, tentang kemungkinan usaha yang dilakukan oleh kerajaan Madani ataupun PMX untuk menarik PAS. Itu tu sesuatu yang tidak terfikirkan, Syam. Sebab pada akulah, Syam, kalau sekiranya usaha-usaha yang dilakukan, contohnya kau mengambil contoh anak kepada Fadil Noor, diberi jawatan Mufti Wilayah Persekutuan. Begitu juga dengan anak kepada Nik Aziz, diberi sebahagian daripada ahli jawatan kuasa dalam SPRM lah. Maknanya ini adalah usaha-usaha untuk mendekatkan diri dengan PAS. Nak memasukkan PAS bersekali di dalam kerajaan Madani kerana tidak ada sokongan Melayu. Okey, itu munasabah, Yam. Tetapi tidakkah ia akan menggoncangkan partner ataupun rakan-rakan yang ada di dalam Pakatan Harapan itu sendiri? DAP, adakah DAP boleh menerima dengan kemasukan PAS, Syam? Dan adakah Amanah sendiri yang merupakan sepihan daripada PAS sanggup untuk menerima lawan dia? Jadi itu satu ya. Kemudian satu lagi, aku rasa bacaan kau tu ada yang munasabah, tetapi boleh juga kita perumitkan lagi tentang pembahagian kerusi. Kalau dalam konteks ni, UMNO ada dalam Pakatan Harapan, UMNO ada dalam Kerajaan Madani, kemudian PAS pun ada dalam Kerajaan Madani, PKR pun ada dalam Kerajaan Madani, Amanah pun dalam Kerajaan Madani. Macam mana untuk membuat pembahagian kerusi itu nanti? Jadi aku rasa agak premature lah untuk aku. Kau punya analisa bila kau mengatakan usaha-usaha ini adalah untuk menarik sokongan Melayu. Tidakkah UMNO itu sendiri sudah cukup untuk mendapatkan sokongan Melayu? Itu. Okey. Saudara Rohan, Koi, kembali kita apabila pilihan raya PRU15 ini menang. Kerajaan yang diminta oleh Yang Tuan Agong itu ialah Kerajaan Perpaduan Nasional. Tetapi dengan angkuh dan agak bodoh, kawan kita bernama, siapa nama dia tu? Tan Sri Muhyiddin tu, tak perlu berbincang lagi, terus balik lari. Kata tak nak. Tapi besoknya siapa yang buat kenyataan, Taqiyuddin dan Hamzah kata kita juga bersetuju. Tak. Artinya akan timbul satu kerajaan perpaduan yang betul-betul perpaduan. Artinya semua parti. Inilah kerana keadaan sekarang memerlukan keadaan dunia sekarang memerlukan satu collective understanding within the country. Tidak ada perpecah-pecahan ini akan masuk jarum China, akan masuk jarum Rusia, akan masuk jarum Amerika. Ini ya. Jadi kalau kita satu, seperti yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim sendiri,
ASEAN itu harus bersepadu supaya jangan dimain-mainkan oleh China, jangan dimain-mainkan oleh. Kalau mereka. ASEAN itu boleh bersatu padu, kenapa di dalam negara kita sendiri kita tidak boleh mendirikan satu barisan nasional yang betul-betul kerajaan perpaduan? Oh, dulu awal-awal tu, oh ini kerajaan si siapa nama dia tu? Dia dah Datuk Seri ke sekarang? Siapa nama tu? Fadil. Fadil. Fahmi Fadil. Ini kerajaan agung minta, ini kerajaan. Tapi perpaduan. Tapi kerajaan yang diminta Al-Fadil ialah kerajaan yang betul-betul kerajaan perpaduan. Artinya semuanya dah. Ini tidak. Dan kerana ini lompong. Orang-orang Melayu ini tidak menyokong kerajaan hari ini. Saya nak cakap, saya bayar bukti-bukti lain lah. Tidak perlu bukti-bukti lain. Saya hanya satu bukti, 2 bukti saya tunjukkan. Satu kali saya sendiri terperanjat. 3 hari raya dulu tiba-tiba orang Melayu pakai tanjak. Apa hal kau kundi kahwin mana? Tak adalah hari raya. Dah ada orang Melayu pakai tanjak. Kemudian apa nama filem tu? Mat Kilau. Berapa juta? 100. Pecah panggung. Apa ini? Ini adalah bukti kesedaran Melayu. Dan kalau sesiapa sosiolog, pakar-pakar, pengkaji masyarakat tidak memahami ini, mereka ini adalah bebal. Tak, saya tu salah. Kesedaran Melayu sedang mengombak. Dan saya rasa Anwar bin Ibrahim ataupun sedar bahawa dia tidak ada sokongan Melayu. Cucuk yang mengatakan ini digunakan oleh DAP ni umdap ini memang berjalan dan dirasai oleh kerajaan. Dan lihat juga apa yang dilakukan oleh DAP itu. Angah Komeng ni buat ni lah, tiba-tiba apa makanan tu, apa nama makanan tu kata, daripada Kelang tu, bukan Bakuteh makanan nasional. Bakuteh makanan nasional. Dah, ini menghina Melayu. Jadi Melayu sedar. Kesedaran ini menimbulkan dan dia melihat dengan komen. Ini semua ini dibaca oleh orang Melayu sekarang ini menunggu masa saja untuk menghalau perkataan Anwar, dan Anwar Ibrahim ini sedar. Dan kerana itu dia menyediakan pasarana yang jauh berfikir bahawa akhirnya sekali kalau perlukan sokongan Melayu, dia tidak ada pilihan, balik kembali. Dan juga besar kemungkinan dia juga akan memanggil bersatu. Apa masalah dia? Azmin bin Ali itu at any time pasti juga bersedia untuk kembali. Tetapi tidakkah ia akan create backlash ataupun tindakan untuk memboikot ataupun satu lagi untuk tidak mengundi ataupun untuk memangkah undi yang lain, khususnya di kalangan bukan Melayu. Sebab DAP sebab DAP ni tak dapat tidak, Hisham, dia punya konstituen dia, pengundi-pengundinya adalah berbasiskan kepada bukan Melayu. Itu kekuatan dia. Betul. Jadi kita harus juga melihat bahawasanya kalau adanya penyatuan yang bersifat sebegitu dengan kemasukan PAS khususnya, mengikut bacaan kau lah yang aku agak ragu-ragu sebenarnya, bukankah itu akan menyukarkan DAP itu sendiri untuk mewakili konstituensi dia, pengundi-pengundi dia, dan kemungkinan PRU 16 nanti pengundi dia akan menolak dia. DAP ni senang saja. Kes yang paling senang untuk memikirkan bahawa DAP ni selesa dengan kerajaan. Kes apa tau? Kes Teo Beng Hock. Terus senyap. Tak berani berkata apa-apa. Tak dulu. Ini membuktikan bahawa kuasa itu empuk di meja, sedap tidur, mulut tertutup. Itu je. Jadi kuasa Isa tidak ada untuk aku. Dan sekarang ini kita hakikatnya memang orang-orang Tionghoa, orang India juga merasakan bahawa apa yang berlaku sekarang, pemilihan Ruzah ini ramai lari tau. Tapi ini untuk Anwar bin Ibrahim, orang yang penting sekarang ini pada ketika ini ialah sokongan Melayu. Kalau sokongan Tionghoa atau Cina atau tidak ada, dia tak ada masalah. Anwar Ibrahim ini satu saja, asalkan dia jadi Perdana Menteri. Dari dulu sampai sekarang itu dia. Yang lain ni hampas terbalik, tak ada masalah. Kalau tidak, kenapa semua janji-janji dia semua hancur? Jadi adakah di dalam pemilihan PKR tu, Rafizi adalah sebahagian daripada perancangan ini untuk memastikan bahawasanya boleh menarik sokongan daripada PAS ataupun Bersatu, bukan. yang kemungkinan Rafizi menolak kalau sekiranya itu yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Macam mana? Aku rasa nampak Rafizi ini akan menjadi rintangan.
jika Anwar nak berbaik-baik dengan PAS. This is the orang-orang yang berfikir seperti Tian Chua, seperti Maria Chin, Siva Rasa, semua ni telah diketepikan. Rafizi, semua ini. Ini orang-orang di dalam PKR yang berfikir dan mengeluarkan pendapat yang besar kemungkinan akan menolak perserikatan jangka panjang jikalau Anwar dah rapat kembali pada Pak. Dan Rafizi ini sosok yang sama. Memang Rafizi ini jadi jika ini berlaku kerana memandangkan sokongan Melayu semakin berkurangan dan Rafizi ini diakui oleh Rafizi sendiri dalam kempen hiruk-piruk dia. Jadi ini keadaan. Jadi Rafizi ini pada hemat akulah dia akan dilihat sebagai sosok yang berani menghalang jika jika Anwar mahu membuat rujukan kepada parti PAS. Inilah pandangan aku. Justru harus diketepikan, harus direhatkan, harus ditidurkan. Itu kalau sekiranya apa yang dirancang, yang dibaca oleh engkau lah. Ya, betul. Yang ini dibaca oleh engkau lah. Tidak semestinya itulah perancangannya. Ya. Maknanya untuk mendapatkan sokongan Melayu dengan bersama-sama dengan parti-parti teras Melayu yang lain, maka Rafizi perlu diketepikan. Itu kalau ianya berjaya dilakukan. Jika tidak berjaya dilakukan, kerana aku melihat macam ni Syam, aku melihat dia akan ada kerumitan-kerumitan khususnya di dalam pembahagian kerusi kalau sekiranya parti-parti yang berbagai ni berada di dalam satu barisan yang sama. Kan? Jadi macam mana kita nak melakukan agihan kursi kalau sekiranya ada parti-parti yang bertanding di dalam konstituensi yang sama, yang tak ada masalah, mungkin DAP. Mungkin DAP. Dan kalau sekiranya dalam parti-parti Melayu ni tak dapat tidak macam PKR ni, dia parti berteraskan Melayu walaupun dia parti multi etnik dan kebanyakan kawasan-kawasan dia bertanding adalah kawasan-kawasan multi etnik kan. Tetapi kalau macam UMNO yang sekarang bersama dengan Kerajaan Madani, begitu juga dengan Amanah, begitu juga dengan Bersatu, begitu juga dengan PAS, mereka berada di dalam konstitusi yang sama. Jadi aku tak dapat nak memikirkan Syam macam mana mekanisme untuk memastikan kerajaan perpaduan yang awalnya dicadangkan oleh Yang di-Pertuan Agong lah supaya berada di dalam satu barisan tu berjaya direalisasikan di dalam mendepani PRU16 nanti. Ini rasa aku tentang DAP ni tak ada masalah kerana apabila sekarang ni mereka sedang merancang merancang untuk penambahan kerusi di mana keuntungan besar yang lagi DAP. Jadi DAP akan terus memainkan peranan yang penting di dalam perserikatan baru ni. YMA pun PAS di dalamnya. Jadi lebih stabil. Jadi seperti yang aku kata tadi lah, bahawasanya DAP ni sekarang dah lunak berkuasa dah. Tapi DAP ni tidak ada masalah di dalam sudut agihan kursi sebab konstitusi dia lain. Yang ini antara parti-parti yang konstitusi dia adalah sama. Sama ada Melayu ataupun campuran. Ada Bersatu, PAS, PKR ni dan Amanah ini sama. They are in the same catchment area. Memancing di lubuk yang sama. Jadi ini harus ada kebijaksanaan perundingan lah. Ini terpulang lah. Tapi pembahagian itu dah. Dan pembahagian itu. Dan ini saya tak tahulah di dalam parti ni siapa yang bijak ni dulu yang daripada apa yang aku difahamkan, orang-orang berunding ini, orang macam Azmi ni berunding, Azam berunding, ini berunding. Jadi ini terpulang. Jadi di dalam politik ni this is the game of the possible. Kita mesti ingatkan kemungkinan ini akan berlaku. Jadi untuk akulah dalam masa depan ini, kerana sifir yang aku baca ni, the ultimate aim ni, Anwar mahu terus menjadi Perdana Menteri. Dan sekarang ini, dia melihat permasalahan besar yang akan berlaku. Ini seperti kita kata dia, pada 16 Juni, dia akan dibicara civil court. Jadi ini semua ini, permasalahan-permasalahan ni, dia harus mengadakan lapikan-lapikan dalop-pilo untuk dia jatuh lembut, tidak patah riuk. Katakanlah kalau apa yang kau baca ni sebenarnya tidak terjadi. Kita mengambil kita mengambil satu andaian lah. Satu andaian bahawasanya tak terjadi pun. Sebenarnya dia akan seperti mana sekarang ni, status quo. Status paribus. Maknanya Kerajaan Madani, PH dan juga yang bersama-sama dengan Kerajaan Madani lah. Yang sebelah lagi ni tidak akan bersama-sama. Betul.
tidakkah dengan pemilihan PKR baru-baru ini dengan kemenangan Nurul Izzah dan kekalahan Rafizi itu akan menyebabkan PKR hilang panglima perang dia? Sebab di dalam konteks ni kita balik-balik, sebab Rafizi adalah satu sosok yang boleh dikatakan sangat berpengaruh di kalangan khalayak awam. Sebab kita dah bagi tadi contoh, sebagai contohnya di dalam kempen Hirup dia tu, dia lebih menggapai imajinasi khalayak awam yang lain, termasuk budak-budak muda, Syam, betul. berbanding dengan Nurul Izzah. Jadi kalau sekiranya tidak terjadi apa yang kau cakap tu, kemungkinan besar hasrat Anwar Ibrahim PMX untuk meneruskan tahta di Putrajaya sebagai Perdana Menteri Malaysia mungkin akan terkubur, Syam. Sebab tidak ada panglimanya. Seperti mana Kedah kalau tidak ada Sanusi. Macam mana tu? Kalau sekiranya PKR tidak PH lah, tidak ada Rafizi. Macam ni lah. Satu separibus. Anwar harus berterima kasih kerana Pimpinan Perikatan Nasional bebal, bodoh, bangang, bingai. Sama Hamzah ke, Mahyudin ke, Azmin Ali ke, bebal, bangang, bingai, tak melakukan apa-apa. Jadi inilah yang sebenarnya kekuatan Anwar Ibrahim. Kerana kebangangan, kebingaian dan kebodohan Azmin, Ali, Hamzah Zainuddin, Tan Sri Muhyiddin semua bebal, bodoh, bangang. Kan itulah Anwar kuat. Itu yang sebenarnya. Ini yang akan menjanjikan kemenangan kepada Anwar Ibrahim. Kebebalan dan kebangangan Perikatan Nasional. Amin, khalas. Habis perbincangan kita kan? Itu conclusion dia. Mungkin kalau sekiranya kita ambil daripada yang kau cakap tadilah, bahawasanya kemenangan Anwar Ibrahim kerana kebebalan PN. Katakanlah, sebab kita masih ada lagi dalam tempoh 2 tahun lagi, Syam. Dan dalam tempoh 2 tahun ni macam-macam boleh berlaku. Tak ada. Yang bebal itu tetap bebal, tidak duduk, tak melakukan apa-apa. Aku dah tengok dah 2 tahun tak berlaku apa-apa pun. Tidak ada apa-apa. Aku selalu cakap, tak turun jalan raya, tak menang pilihan raya. Tak turun jalan raya, tak menang pilihan raya. Apa nak cakap lagi? Perbincangan kita ni sebenarnya sudah mengambil masa hampir dekat sejam juga dekat hampir sejam dalam 50 minit kita tengok jam dekat sana tu, dalam 50 minit kita pun tak nak panjangkan lagi. Tetapi sebelum kita tutup benda ni, mungkin kita iklankan sikit lah tentang apa Hisham akan berada di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur pada hari Ahad ini, WTC World Trade Center di Reruai Kawah Buku tingkat 3 untuk membincangkan persoalan nasional. Ini adalah terbitan daripada Kawah Buku cetakan kedua. Yang ini cetakan pertama lah, tapi buku tu dah sold out. Jadi kita buat cetakan kedua dan Hisham akan membahaskan kembali sama ada buku persoalan nasional ni masih relevan ataupun tidak. Jadi dalam konteks ni sebenarnya apa yang kita bincangkan tadi bila Hisham bercakap tentang kesedaran Melayu dan juga tentang kekurangan sokongan orang Melayu khususnya terhadap Pakatan Harapan, dia berkaitan dengan persoalan nasional. Saya cadangkan Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin, siapa seorang itu, Azmin Ali, baca buku ni, pergi baca dan faham. Jangan jadi bebal, kerana itu kalau jadi terus bebal, Anwar Ibrahim akan menang lagi. Terima kasih. Terima kasih semua. Kita berhenti setakat itu saja. Meredah semua lorong. Meredah semua lorong akan kembali dengan episod-episod yang lain. Terima kasih.